Apa ayat Nabi sebut? Pertama kali Nabi sebut kepada 80 lebih tadi, ayat itu Nabi hanya sebut kepada 3 orang sahaja, iaitu Nabi kata amma hadza faqad sadaq. Adapun lelaki ini, Nabi kenal Ka'ab ibn Malik, Nabi kenal. Nabi kata adapun lelaki ini dia bercakap benar. Dan tunggu apa hukuman Allah kepada kamu. Aku tak tahu. Kamu buat berdosa besar, kamu kena taubat. Tidak menyertai perang adalah dosa besar. Tuan-tuan, ni adik-adik saya yang ada dalam ni, muda-muda ramai. Berlaku perang satu hari nanti, ia bukan pilihan. Tapi jangan dengar orang isytihar terus pi, tunggu dulu siapa dia isytihar. Ayah pin ke ramai-ramai pula. Mana-mana Rasul kahar isytihar tu dia punya semangat naik motor pum angkat tayar. Nanti dulu siapa yang isytihar? Dia mesti yang mengisytihar tu badan autoriti, wajib, kecuali mereka yang ada uzur. 3 orang yang Nabi sebut bertaubat, kalian melakukan dosa besar, tunggu hatta yaqdiyallahu fikum, tunggu apa aturan Allah kepada kalian semua. Tahu tuan-tuan, 3 orang ni balik, bumi menjadi begitu ketat bila Nabi sebut. Dadah jadi sempit. Nabi jatuhkan hukuman, seluruh penduduk Madinah tidak boleh bercakap dengan mereka semua. Tuan-tuan bayangkan, semua tak boleh bercakap 40 hari. Masuk hari ke-40, Nabi tambah lagi hukuman. Nabi kata ahli keluarga kamu pun jangan bercakap. Isteri-isteri diasingkan, tidak diceraikan, tetapi diasingkan, duduk di tempat lain. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, para sahabat tiap-tiap seorang daripada mereka beranggapan bahawa diri mereka adalah yang paling disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana hebatnya Rasulullah melayani tiap-tiap orang di kalangan sahabat, sehingga setiap sahabat apabila berada dengan Nabi berdua-duaan, mereka akan bertanya, ya Rasulullah, adakah aku yang paling disayangi oleh kamu? Nabi jawab apa? Nabi jawab, yang paling aku sayang Abu Bakar. Jujur Nabi, sebab iman yang paling hebat, yang paling banyak berjuang untuk Islam. Tapi semua sahabat anggap, sahabat rasa yang paling Nabi sayang dia